Kalau kita pegang barang isteri lepas waktu subuh, batal tak puasa kita? Siapa tanya ni? Bukan Datuk tanya ni. Isteri tak mari kan? Tak ada. Tak apa kawan kita tak tanya. Isteri tak ada mari ya. Biar kita nak tanya ikhlas, ada tak cita-cita nak kahwin dua? Pasal kalau tak kawan saya tak tanya. Pasal sahabat lama ni. Ada tak? Jangan berbohong bulan puasa ni. Ada Kalau tak ada mati pucuk biasanya. Ada ke tidak? Ada lah. Nak jawab pasal live. Bila live bini dengar. Mubalah lah sekarang. Aku tak ada beli. Jangan marah dah kurang Allahu Rabbi. Jadi dia terpeganglah barang isterinya. Biarlah dia bertanya, jangan malu. Innallaha la yastahi anil haq. Allah Taala tak malu kalau perkara yang benar. Terpegang tak batal puasa. Sengaja pegang makruh. Sengaja peluk bini sengaja peluk laki, makruh. Bini sengaja cium laki sengaja cium bini, makruh. Tapi kalau bini tahu kalau aku peluk aku akan jadi keluar mani. Laki kata kalau aku peluk akan jadi keluar mani atau jadi pelek. Mana jadi pelek? Orang Terengganu panggil mari ra. Kalau peluk jadi ra. Haram peluk. Kalau lelaki lah, kalau perempuan mari gori. Itu haram peluk. Kalau peluk tak ada apa-apa. Makruh saja. Okey? Cuma hati-hatilah, takut terjadi kafarah. Sebab bila berlaku jima dalam ketika sedang berpuasa, jima itu yang membatalkan puasa, maka suami pun berdosa, isteri berdosa. Suami wajib qada, isteri wajib qada 1 hari. Cuma yang pelik, suami wajib pula kafarah 2 bulan berturut-turut, syahraini mutatabi'aini, 60 hari. Isteri sehari saja qada. Walaupun dalam sehari itu dia ulang 3 kali jima. Pagi rosak dah puasa pukul 8, pukul 11 replay. Pukul 2 replay lagi. Faham lagi contoh? Jangan marah ni. 3 kali jima, sekali saja kafarah 2 bulan berturut-turut.